Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Zulaika binti Mustafa. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bukit Bandaraya. Okey, di sini saya ada menghasilkan satu inovasi. Inovasi saya ini berfokus kepada pedagogi pendidikan Islam. Dan tajuk inovasi saya adalah transformasi digital dalam pendidikan Islam penggunaan Google Sites. Okey, di dalam inovasi saya ini, saya berfokuskan kepada mata pelajaran pendidikan Islam dalam bidang akidah yang bertajuk beriman kepada kitab. Okey, ini fokus kepada tahun 3. Dan di sini saya akan menerangkan 3 perkara. Yang pertama adalah penerangan inovasi, kemudian kelebihan inovasi dan akhir sekali adalah pengkomersialan inovasi. Okey, untuk penerangan inovasi, inovasi ini menggunakan Google Sites sebagai platform utama. Okey, saya menggunakan Google Sites sebagai platform utama. Okey, ianya bertemakan kepada pembelajaran kendiri iaitu bertajuk beriman kepada kitab. Okey, saya memfokuskan kepada pembelajaran kendiri di mana murid-murid boleh mengakses di mana sahaja mereka berada. Okey, yang ketiga, kandungan disusun mengikut struktur set induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan juga penutup. Okey, setiap bahagian disertakan dengan video rakaman Canva dan juga screen recorder, iaitu ia menerangkan tentang pembelajaran pada hari tersebut. Okey. Yang kelima, pentaksiran dilaksanakan melalui platform gamifikasi seperti word wall, puzzleize, quizzes, live worksheet dan juga game kit. Okey, untuk gamifikasi ni, game-game ni saya hasilkan sendiri mengikut tajuk yang telah dipelajari ataupun mengikut video yang telah saya hasilkan. Okey, akhir sekali di akhir sesi Google Form digunakan untuk menilai kefahaman murid secara menyeluruh. Saya hasilkan Google Form untuk menilai sama ada murid itu faham ataupun tidak pembelajaran pada hari tersebut. Untuk kelebihan inovasi yang telah saya hasilkan, yang pertama adalah menarik dan juga interaktif melalui gamifikasi. Sebab apa saya menggunakan permainan digital seperti word wall, quizzes sebagai menjadi pembelajaran lebih menyeronokkan dan tidak membosankan. Okey, yang kedua, sesuai untuk pembelajaran kendiri dan juga fleksibel. Okey, murid-murid boleh mengakses bahan pada bila-bila masa dan mengikut tahap keupayaan masing-masing tanpa tekanan masa. Okey, yang ketiga, meningkatkan penglibatan murid dalam topik pendidikan Islam. Okey, yang keempat, menyokong pendekatan teknologi selari dengan IR 4.0 dan akhir sekali adalah memudahkan guru dalam pelaksanaan PDPC dan juga penilaian. Okay, sebab apa? Sebab bahan telah tersedia lengkap, guru hanya perlu memantau dan memberi sokongan, manakala penilaian boleh dilakukan secara automatik melalui sistem digital. Okay, inovasi ini berpotensi dijadikan modul digital berbayar untuk sekolah atau guru. Okay, inovasi ini boleh dipasarkan sebagai bahan pengajaran lengkap yang dijual kepada sekolah atau guru secara individu. Kemudian boleh ditawarkan juga sebagai langganan tahunan ke laman inovasi. Kemudian pakej bahan digital, video, kuis dan juga borang boleh dijual sebagai kit PDPC. Okey, semua bahan seperti video Canva, pautan gamifikasi dan juga borang Google Form boleh jadikan satu kit PDPC untuk dijual kepada guru atau ibu bapa. Okey, akhir sekali, potensi dikembangkan menjadi aplikasi atau microkos atas talian. Kandungan inovasi ini boleh dinaik taraf menjadi aplikasi mudah alih atau kursus mini atas talian untuk pembelajaran kendiri yang lebih meluas. Okey, manakala ini pula langkah 1, langkah 2 dan juga langkah 3 di mana saya ada merakam video Canva berkaitan dengan tajuk dan juga saya sediakan 2 pentaksiran iaitu 2 games. Murid akan jawablah soalan daripada berdasarkan daripada video yang mereka lihat. Okey, ini sama langkah 1, langkah 2 dan juga langkah 3. Dan ini adalah Google Sites saya, muka depan dia. Kemudian ini pula adalah QR untuk pergi ke Google Sites saya. Okey, boleh cuba. Dan ini adalah Google Sites saya, muka depan dia. Kemudian ini pula adalah QR untuk pergi ke Google Sites saya. Okey, boleh cuba. Dan ini adalah Google Sites saya. Baik, ini sahaja daripada saya. Syukran dan terima kasih. Baik, ini sahaja daripada saya. Syukran dan terima kasih. Baik, ini sahaja daripada saya. Syukran dan terima kasih.
Baik, ini sahaja dari